Abu Jahal pernah dianggap tak siuman. Kisah ni berlaku di Mekah ketika permulaan dakwah Nabi di Mekah. Masa tu, geng-geng yang tak suka Nabi termasuk Abu Jahal dah plan dah nak bunuh Nabi. Abu Jahal masa tu volunteer nak jatuhkan batu besar ketika Nabi tengah sujud. Dan diorang akhirnya jalankan misi tu. Masa tu, diorang tengah nampak Nabi tengah bersujud dekat Kaabah. Abu Jahal secara senyap-senyap membawa batu besar dan nak jatuhkan batu tu atas kepala Nabi. Secara tiba-tiba, dia terkejut dan lari di tampukang macam orang kena kejar hantu. Bila member-member dia tanya, kenapa kau buat macam tu, dah macam tak siuman? Abu Jahal kata masa nak balik batu tu, dia nampak ada seekor unta yang besar. Unta tu saiz dia sangat besar, dia tak pernah tengok sebelum ni dan tengah menerpa kepada dia. Dengan keadaan yang sangat takut dan pucat lesi tu, member dia semua skeptikal dengan perangai si Abu Jahal ni. Akhirnya ada sebahagian daripada diorang yang mengatakan Abu Jahal ni tengah reka cerita. Dengan kuasa Allah, plan tu tak berjaya dan Nabi berjaya selamat. Kisah ni menunjukkan Allah memang menjaga sesiapa yang bekerja di jalannya.